Semua rakyat ada hak untuk berhimpun di bawah perlembagaan termasuk bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli. Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Fahmi Fazil berkata setakat ini tiada perbincangan dalaman parti terhadap tindakan bekas Timbalan Presiden PKR yang menyertai himpunan tangkap Azam Paki di Ibu Negara semalam. Beliau berkata demikian selepas pelancaran jelajah Ramadan RTM 2026 di Pasar Tani Kekal Datin Halimah, Lakin Johor Bahru pada 16 Februari. Saya tak merasakan kita belum bincang lagi. Ya, jadi saya rasa masih terlalu awal untuk saya sebut apa-apa. Cuma saya rasa memang sebelum perimpunan itu berlaku, Jemaah Menteri telah mula mengambil tindakan dengan mengumumkan pembentukan satu jawatan kuasa khas untuk menyiasat. Jadi bagi kami, kita serahkan kepada jawatan kuasa untuk lakukan siasatan penuh. Dan Tan Sri Azam juga telah sangat terbuka, berkata beliau sedia untuk disiasat. Jadi saya rasa tak menjadi apa-apa isu. Dan kita serah kepada parti sekiranya ada apa-apa aduan. Setakat ini Setiausaha Agung belum memaklumkan telah menerima sebarang aduan. Tapi mereka yang berkumpul ada hak, tak menjadi masalah di sisi undang-undang.